Rasanya raya tahun ni Amin dapat banyak duit raya. Saya pun. Saya rasa nak beli semua benda lah. Kamu berdua nak buat apa dengan duit raya tu? Apa lagi? Amin nak beli game yang tengah viral tu lah. Kalau saya nak beli barang online dengan makeup lah. Oh, begitu. Kalau awak, Almira, awak nak beli apa? Saya dah simpan lah duit raya saya tu. Alah Almira, buat apa simpan? Guna duit raya ni untuk berbelanja lah. Buat apa simpan? Ibu, saya dapat banyak duit raya. Seronoknya. Alhamdulillah, baguslah. Kamu suruh Siti nak buat apa dengan duit tu? Dah, Amin nak beli game yang tengah viral tu lah. Boleh juga nak berbelanja sikit. Tapi lebih baik kamu simpan sebagian daripada duit tu. Simpan tak apa ibu? Untuk sambung belajar nanti. Amin nak simpan duit lah mulai sekarang ni. Macam tu lah anak ibu. Kawan, semalam ibu saya agak lebih baik simpan duit raya tu. Simpan, tapi simpan di mana? Kamu juga dah pecah. Jomlah kita simpan dalam SSPN. SSPN? Apa pula tu? SSPN adalah tingkatan daripada rezeki. Simpanan kita boleh simpan duit tu untuk masa depan kita. Oh, macam kamu. Tapi kan kan? Betul ke Sarah? Oh, saya kan. Sebab masa sekarang sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dah, jom kita balik. Jom. Mulai hari ni, saya rasa saya nak simpan duit raya saya di SSPN lah. Saya nak minta ibu saya daftarkan. Saya pun. Saya nak kerjakan impian saya. Saya nak jadi perekat fashion yang tersohor di satu dunia ketika nanti. Kalau kita berusaha daripada sekarang, insyaAllah kita akan berjaya. Kita berusaha dengan menabung menggunakan SSPN supaya masa depan kita terjamin. Amin, Sarah dan Almira. Macam juga, apa bala kamu tadi? Betul cakap Almira tuan anak. Bijak mengajar pada kecil. Cerah masa depan. Daripada sekepi, siapa raya boleh membawa kepada impian yang besar. Alang tu, nak duit raya. Terima kasih makcik. Terima kasih. Oh, untuk Amin tak ada. Tak ada. Jom balik. Jom. SSPN untuk masa depan kita. Jom simpan duit raya dalam SSPN.